Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke visi saya untuk tahun melawat Malaysia 2026. Nama saya Muhammad Nurifki bin Zanari dari SK Taman Kota Kulai 2. Hari ini saya akan membawa anda meneroka Kota Jil. Saya memilih lokasi ini kerana keunikan sejarahnya. Kota Jil yang dahulu dikenali sebagai penjara air molek. Mercu tangga ini telah berusia lebih 140 tahun dan dijadikan pusat pelancongan kreatif untuk menarik lebih ramai pelancong. Saya menggabungkan elemen kelestarian. Sebagai contoh, saya membina Kota Jil menggunakan bahan binaan mesra alam. Saya juga menambah panel solar selaras dengan SDG 11, Banda dan Komuniti Lestari, dan SDG 7, Tenaga Berbangkitan dan Bersih. Ini bagi memastikan penonton dapat melawat tanpa menjejaskan alam sekitar kita. Untuk membina Kota Jil yang kompleks ini, saya menggunakan bantuan Minecraft Agent. Saya menulis kod menggunakan MakeCode dengan fungsi loops and coordinates untuk membina blok bangunan secara automatik. Ini menjadikan proses pembinaan lebih cekap dan cepat. Salah satu keunikan utama yang didapat di Kota Jil ialah pameran peralatan yang digunakan sebagai hukuman di dalam penjara. Ianya sejajar dengan SDG 16, keamanan, keadilan dan institusi yang teguh, dan SDG 4, pendidikan berkualiti untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman yang bermakna kepada pelancong. Kota Jil juga mempunyai medan serela untuk pelancong menikmati makanan tradisi Johor. Ianya merupakan SDG 2, sifar kelaparan. Kesimpulannya, Malaysia adalah negara yang kaya dengan warisan dan inovasi. Melalui projek Minecraft ini, saya ingin menunjukkan bahawa kita mampu menjaga warisan negara sambil memantau teknologi. Sekian, terima kasih.